sikapnya berubah kepada baik, itu kita panggil mabrur. Balik Mekah tak main masjid, sembahyang 5 waktu tak ada. Nampak? Itu dia anak. Itu dia. Tapi ilmu mabrur macam mana? Anak mengaji tak main, kuliah tak hadir. Mana boleh panggil mabrur? Dia tak tahu mabrur tu adalah asalnya taubah. Masih lagi kita dalam mempersoalkan tentang tawakal mengikut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali min Hajjil Kitabih min Hajjil Abidin. Yang ini berhubung dengan hadis muka surat 18 tengah Dr. Yusuf Qaradawi, kita ambil punca dia sikit. Berhubung dengan hadis law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli larazaqakum kama yurzaqu tayru taghdu khimasan wa taruh bitanan. Hadis ini membawa kepada maksud, kata Nabi, ya, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni merupakan hak Allah Subhanahu wa taala di atas kamu. Kamu bertawakal kepada Allah, itu hak Allah, ya. Kita kena tawakal kepadanya sebab kita telah menzahirkan satu kenyataan yang jelas dalam suratul Fatihah. Tiap-tiap kali dalam Fatihah sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada satu unsur tauhid yang pernah saya sebut banyak kali, ya. Di situ ada unsur tauhid qasdi wal iradah nama dia. Qasad kita hanya untuk Allah dan kehendak kita juga hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita sendiri. Kita pada Allah kita menyembah, kepada Allah lah kita minta pertolongan sebab Allah berkehendak segala-gala. Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada tauhid qasdi wal iradah, membawa kepada tawakal. Jadi kita tidak perlu bimbang apa-apa lagi. Ya, hanya dengan syaratnya kita mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah akan bagi kita pertolongan. In tansurullah yansurukum. Kiranya kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tolong di sinilah. Maknanya kita kena bersandar kepada Allah, meyakini bahawasanya Allah pegang segala ketentuan dan rezeki kita. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, Tuhan kata. Kami kan tiap-tiap satu semua dengan qadar. Maka tak dapat tidak. Jadi kata Rasulullah, kiranya kamu tawakal kepada Allah, membutuhkan hak kamu tawakal, di mana Allah memberikan rezeki kepada kamu. Syarat di mana? Allah memberikan rezeki kepada tayr, burung. Dia keluar, tak ada apa dia bawa, ya. Dia bawa paruh dia dengan sayap dia, ya. Tapi dia balik ada rezeki, dia balik ada makan. Ini dia kata tawakal ni bersandar kepada, antara contohnya Allah Ta'ala sebut, ya, Nabi kata burung lah. Nabi sebut di sini burung, ya, iman burung. Bukan ada pula iman burung lah. Iman kita tadi mesti ada tawakal seperti burung, kata Nabi. Dia keluar kosong, tak ada apa, dia balik ada makan, ya. Dia boleh bagi makan pula kepada anak-anak dia. Inilah satu tawakal yang paling penting kena ada pada kita, ya. Itulah di antaranya Allah jadikan binatang-binatang ni bukan saja, untuk kita mengambil i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Ambil i'tibar kamu, wahai punya orang yang punya mata hati. Yang punya mata hati, ya, kita ambil i'tibar baik. Maka Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah memberikan ulasan begini. Kita baca dia punya makna tawhid sebab dia panjang, dia punya rangkaian, dia punya rangkaian matan, ya. Maksud manakala hadis ini yang dia katakan tadi ini yang bergantung kuat pada burung tadi ini, dia bergantung kepada ekornya oleh golongan-golongan penganggur. Pada realiti adalah hujah yang menolak anggapan mereka, bukannya menyokong pendapat mereka. Semuanya hadis itu tidak menjamin kepada burung tersebut kepulangan dengan perut yang penuh, melainkan dengan pengertian yang usaha mencari rezeki. Islam tak suruh kita keluar menonton. Kita nak masuk hutan, nak berburu, kita kena ada cukup.
alat senjata, ya, pelindung kita apa semua, baru kita boleh masuk. Jangan kita masuk tangan kosong. Masuk tangan kosong lah bawa keluar binatang buruan, mana dia dapat begitu lah. Itu kita kena faham tu. Jadi maksud hadis ni yang kita kata Yusuf Qaradawi bukanlah disuruh kita, maknanya kata nak buat apa-apa pun dengan tidak ada persediaan, orang nak menjaga. Tak ada modal, ya, tak ada ilmu tentang penjagaan, tak ada laluan, ya, tak ada jalan-jalan marketing, ya. Macam mana kita nak keluarkan production kita. Ini semua perlu kepada adanya lebih dulu usaha, ya, ikhtiar, ya, persediaan alat, jalan dan bagai-bagai lah, barulah kita boleh melakukan suatu perkara ataupun suatu hajat ataupun suatu permanent. Contohnya macam itulah dikendaki di sini. Kalau burung ni dia keluar tangan kosong, ya, sayap dengan hujung, ya. Jadi kita tak boleh pegang lagu burung lah, maknanya tawakal ada di situ. Allah boleh bagi rezeki, maknanya Allah sedia boleh merezeki kepada siapa juga. Wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki kepada siapa juga tanpa hisab. Ini maksudnya Allah pegang rezeki itu, ya. Kita kena bergantung langsung kepada Allah sebagai penghuni rezeki, ya. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi sesungguhnya hadis ini tidak menjamin kepada burung tersebut kepulangan dengan perut yang penuh, melainkan setelah pemberian itu dengan usaha mencari rezeki, bukan dengan hanya ia tinggal dalam sarang. Jadi kita tak boleh ikut yang tu pula. Faham tak? Imam Ghazali telah menyebut dalam kitab Ihya-nya bahawa Imam Ahmad telah ditanya orang, nasnya berbunyi seperti berikut. Maksudnya, apakah kata Tuhan tentang orang yang duduk di rumahnya atau dalam masjidnya dan dia mengatakan, aku tidak akan mengerjakan sesuatu hingga datang kepada rezekiku. Ini kita kena fahamlah dalam, tapi kita kalau rujuk dalam kitab Hikam. Kitab Hikam ni kitab hikmah tauhid. Dia bukan tauhid, hikmah tauhid. Orang yang mengaji sifat 20 wajib kena mengaji kitab ni lah, ya, kitab Hikam ni, baru dia akan dapat hikmah tauhid tu, ya. Kalau mengaji sifat 20 tak mengaji kitab Hikam, kita tak nampak, ya, kita tak nampak kebesaran Allah, sebab hikmah, tidak ada hikmah. Al-Quran kata apa? Allah kata tu'til hikmata man yasha. Allah bagi hikmah kepada siapa dia suka. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa Tuhan bagi hikmah, maka dia mampu melakukan kebajikan yang banyak. Nampak? Boleh buat macam-macam kebajikan kalau ada hikmah. Tak ada hikmah, kita tak erti nak buat apa, dan kita pun takut nak buat tanpa kita menampak dia punya hikmah dia. Ini paling penting. Dan kitab Hikam mengatakan orang yang beriman kepada Allah yang sampai kepada makam muqarrabin. Itu ada makam tu, ya. Kita di sini secara makam mukmin, naik mukmin habis tinggi, kita naik kepada makam mutakin baru naik kepada makam muqarrabin baru naik makam muhibbin. Itu dalam tasawuf. Kita ngaji, ya. Makam kita sekarang makam mukmin ni, orang beriman. Allah perintah orang beriman buat ibadat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak banyaklah. Itu makam awam, orang awam, ya. Kita kena naik kepada satu tahap lagi, makam muttaqin. Itu dah lebih tinggi. Sudah makam muttaqin, kita naik lagi kepada makam muqarrabin, orang yang dekat dengan Tuhan. Daripada makam muqarrabin ni akan naik, Allah akan angkat kita naik pada satu makam lagi, makam muhibbin. Orang makam muhibbin ni ada dua. Faham, ya? Ada dua. Satu dia panggil golongan ini di mana mereka ini golongan asbab, ya, golongan asbab, ya. Kita tak bergerak, tak melangkah, tak berjalan, kita tak bangun, tak berdiri, betul tak, ya. Kita tak makan, kita tak akan rasa kenyang ataupun merasai makanan, maka kita kena ada usaha. Orang golongan asbab ni golongan yang masih kena usaha. Jadi golongan muhibbin ni orang yang cinta kepada Allah, sayang cinta kepada Allah. Dia beribadat semua di atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar perintah. Semua ibadat dia buat kepada Allah ni atas dasar kasih sayang.
Ya, seperti mana juga Allah kasih sayang kepada kita, kita juga balasi cinta dan kasih sayang Allah. Kita buat ibadat dengan penuh kasih sayang. Tentulah orang makin sayang, dia buat kerja sempurna. Seorang suami yang sayang kepada isteri, dia akan bagi makan yang halal kepada isteri dia, betul tak? Seorang isteri yang sayang kepada suami, dia akan sediakan persediaan bekalan apa juga keperluan suami itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang kita sayang, kita akan buat sungguh-sungguh, seindah-indahnya, betul tak? Itu makam muhibbin. Makam muhibbin ni dia ada dua lah. Pertama, golongan asbab. Kedua, dia panggil tajri. Golongan asbab ni dia kena kerja. Dia kena cari makan, dia kena usaha. Nampak tak? Dia kena kuat, giat mencari yang halal. Itu golongan asbab. Golongan tajri tak payah kerja. Ni kita baca sekarang ni. Golongan ni lah. Golongan tajri ni dalam kitab hikam kata. Ya. Kalam hikmah yang ketiga, tak silap saya. Kalau buka kitab hikam, kalam hikmah yang ketiga. Kalam hikmah, kita baca buku kalam kitab hikam tu Pulau Manis. Kitab hikam Jawi Arab. Tak ada bari. Ya. Kitab tu yang ditulis hanya ujung-ujung anak ulama Nusantara ni yang belah tanah Melayu ni, dia seorang yang tulis kitab hikam. Ya. Kitab hikam asalnya kita Arab lah. Syekh Ibnu Athaillah Askandari punya kitab. Disyarah sehingga ada 18 orang ulama dunia yang mensyarah kitab dia. Yang paling masyhur syarah Syarqawi Al-Hikam, syarah Syarqawi, itu yang paling top. Ya. Kemudian dia rumus, ulama Nusantara kita ini rumus buat pula dalam bahasa Rumi. Terjemah dalam bahasa Rumi, kita boleh baca. Dia bagi syarah komentari yang cukup luas. Ya, Profesor Muhibbuddin Wali, Profesor Tiuku Muhibbuddin Wali Al-Khalidi, dia punya tarekah dia. Asy-Syafi'i, dia punya mazhab dia. Dia tak mengaji Azhar atau apa, dia mengaji di Indonesia, tapi dia dapat taraf profesor. Azhar panggil dia, bagi profesor kat dia, nampak? Bagi doktor kat dia. Hebat lah. Dia tulis kitab hikam. Sekarang ni banyaklah berligar di masjid-masjid, di pondok-pondok mengaji kitab hikam tu. Jadi tuan-tuan nak mengaji kitab hikam, mengaji kitab tu. Ya, dalam dua di kebaikan lebih kurang. Dengan syarah ni sekali. Dalam tu ada sebutlah, ya, golongan asbab, golongan tajri. Golongan asbab ni, mereka walaupun sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi dia masih lagi kena usaha, kena kerja. Ya, dia masih lagi menganggap dirinya serba kekurangan. Dia masih lagi letak dirinya yang paling rendah. Tidak ada apa yang nak dibangga-banggakan. Tidak ada sifat-sifat mazmumah seperti wujud, riak, sum'ah, tidak ada pada dia. Apatah lagi sombong, lagi jauh. Mereka ini lebih kepada low profile, tawaduk. Ini golongan yang pertama, golongan asbab. Golongan tajri ni, dia tak payah kerja. Dia menumpukan masa sepenuhnya kepada Allah, ya, menghabiskan masa sepenuh kepada Allah, ya. Setiap kali nafas keluar masuk nafasnya tadinya hanya Allah, tidak ada lain daripada itu. Ya, ini golongan tajrid yang ni dia tak payah tunggu, tak payah usaha, rezeki mai cari dia. Itu dia. Ini dah berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia nak test tengok betul tak? Dia pergi duduk di atas menara. Ya, di Syria dia ada satu masjid putih, masjid menara. Masjid itu dijangka akan turun Nabi Isa ibnu Maryam di akhir zaman. Katanya masjid itulah Nabi Isa akan turun daripada menara dia. Masjid itu menara dia putih. Sekarang ada 4 masjid menara putih. Yang mana satu nak turun, tapi ada satu yang dijangka, itulah antaranya. Nabi Khidir, yang kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan Jailani, Jilani. Dia naik pergi duduk atas menara, nampak, tak makan, tak minum. Dia nak tengok rezeki mencari dia tak? Nampak ya?
Itu dia. 2 hari tak makan tak minum. Dia duduk atas menara tu. Dia yakin golongan tajrid ni, kata golongan tajrid, Allah rezeki mencari dia. Betul tak rezeki cari? Tu guru dia. Sudah diberi Allah ilham. Dibagi Allah satu ingatan. Teringat kat dia. Nampak dia? Pergi bawa makan roti, bawa roti. Nampak tak? Nak bagi anak murid dia Abdul Qadir Jalani makan. Tapi tak tahu dia di mana. Nak pergi cari rumah tak ada. Pergi di masjid tak ada. Ya. Macam mana nak buat? Ya. Apa dia buat? Dia menengok lah kepada dia menengok. Allah bagi ilham kat dia. Nak pergi tengok apa dari menara di atas tu. Lama tak naik pergi tengok menara. Tak ada pasal. Nampak tak? Tengok tak? Ya. Nak pergi tengok di menara tu di atas. Lama sangat. Kau tak kau tengok katik burung ke apa. Orang tak cuci apa begitu. Begini kan. Suara azan berkumandang. Itu dia. Ya. Tak dapat tidak. Tapi azan dia tak naik atas menara. Dia naik atas bumbung. Sutuh. Nampak tak? Saya tak nak. Dulu mana ada horn speaker. Zaman dia mana ada speaker lagi tak ada. Dia naik atas sutuh atas bumbung. Dia panggil azan. Menara ada. Menara nak beritahu kata ada masjid. Itu saja. Nampak? Sebab Umar pesan daripada awal kan. Bila kamu pergi mana-mana daerah, kamu jumpa masjid. Dia punya sign dia menara, kamu singgah. Di situ ada orang Islam. Itu kata Umar bin Khattab ketika dalam peperangan Qadisiyah. Dia hantar Sa'ad bin Abi Waqqas bawa satu angkatan peperangan yang besar. Itu dia. Jadi makanya Allah bagi ilham dia nak pergi tengok, dia penat. Sambil dia naik tu, dia bawa makan sekali. Makan tu bukan kebetulan dia nak bawa makan. Kebetulan dia nak pergi kat Malaysia. Cuma dia bawa bekal tu, dia teringat je. Nampak tak? Kok aku pergi mana jumpa Abdul Qadir Jilani, aku nak bagi makan. Dia bawa makan tu sampai ke atas menara, jumpa hamba Allah. Jumpa anak murid. Duduk melengung duduk ya, dalam keadaan berzikir lah ya. Pun pergi. Dia sepuk. Allah Tok Guru sampai. Dia tak tanya macam mana Tok Guru mai apa, teringat Tok Guru mai apa ya. Tu. Dia tanya Tok Guru apa di tangan tu. Tok Guru tanya makan lah. Makan ni aku nak bagi rahang. Tu dia. Nampak tak? Tu lah. Tok Guru suap makan ada. Tu dia. Tok Guru tu ambil makan suap dia. Masya Allah. Dia tak dah nak jemput makanan. Tok Guru suap makan. Kenyataan yang memang benar. Golongan tajrid ni rezeki cari dia. Rezeki cari dia. Nampak tak? Dia tak payah cari rezeki. Ya? Ada kita dulu tu. Tak ada lah. Tak cari tak makan. Ya. Tak bangun tak berdiri ya. Tak suap tak telan. Kita kena faham. Kita duduk makan mana, kita kena ikut. Jangan lawan. Sebab tu ada seorang lelaki datang daripada daerah mana zaman Umar Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin. Dia masuk masjid, dia duduk di masjid Nabi ya. Dekat 4 hari dia duduk masjid tu, dia tak kerja. Orang yang tak makan dekat dia, penuh makan keliling. Nampak lah, dia tak kerja. Umar kata, apa ramai yang duduk kumpul apa ni ya. Dia kata ada satu abid, seorang ahli ibadah, giat beribadah. Nampak tak? Umar tanya dia tak ada kerja. Yang tu pertanyaan Umar kata, dia tak ada kerja tak? Dia lah. Dia berkata dia tak ada kerja. Dia duduk saja ada 4 hari lah. Kami dah bagi makan kat dia. Hampir habang kat dia. Saat ni aku dimai lagi sekali lah. Kalau dia datang tu, aku jadi pak dia keluar. Itu dia. Umar pun berjalan, dia pun lari keluar. Dia tahu lah. Umar mesti buat. Kalau dia kata, dia buat. Makna kata, itu bukan orang tajrid. Tajrid ni tak payah pergi tunggu di mana tempat makan dia tak ada. Nampak? Dia tidur asing, tempat dia sendiri beribadah tanpa orang. Dia lebih kepada khalwat. Ya, dia lebih suka kepada khalwat dan khilwah berseorangan. Ini golongan tajrid. Nampak tak ya? Itulah. Kalau kita dulu di Pulau Pinang dulu ni kepala batas lah, yang terkenal dengan Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Ingat kan? Ada orang tua kita ingat lah. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin dia ni adalah keturunan yang ke-7 daripada ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
penulis kitab Sabilul Muhtadin, kitab fiqh Sabilul Muhtadin tu pengarang dia Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjari. Ni Haji Ahmad Tuan Hussein ni generasi yang ke-7 ulama. Dia biasa jadi pemangku ketua menteri Pulau Pinang. Dia saja satu-satu wakil PAS dalam parlimen waktu Tengku Abdul Rahman, parti perikatan masa tu kan. Dia satu aja PAS duduk dalam parlimen, tak cakap sedap. Tengku juga respect dekat dia. Habis tu dia letak terus jawatan, tak mau jadi apa, dia mengajar di pondok dia, di pondok Pondok Idrisiyah tadi, pondok tu sekarang di Kuala Batas Pokok Senah. Anak dia sekarang duk tengok, adalah guru biasa duk ajar. Anak dia Dr. Hasan. Tu generasi yang ke-8 tak jadi ulama lah, jadi doktor. Hari dia mati, Masya Allah, saya pun turun pergi nak pergi ziarah mayat dia. Saya muda lagi masa tu, nak turun pergi, tak boleh pergi dekat, penuh sangat dah. 4 kilometer dah penuh, 4 kilometer tak boleh pergi lah, tak boleh pergi lah, penuh jalan kiri. Orang pakai tumpang rumah orang, nak pergi tengok mayat tak boleh, tumpang rumah orang. Tumbang orang, rumah tu dapat duit berbagai-bagai. Orang tiap-tiap rumah dapat duit berbagai-bagai. Mayat dia tak tengok lagi, nampak tak ada. Jadi mayat keluar, kita tak payah pergi angkat mayat. Mayat tu main kat kita terumpas, nampak tak ada, sampai kubur. Di kubur bertunggu siap lah semua Mayat tu berjalan, semua pakai main tangan dia. Bye. Nak tengok masa tu baru boleh tengok, tapi tak tengok muka lah, tengok. Kita tengok kandar lah. Itu Haji Ahmad Tuan Hussein. Nampak tak main satu orang kata baginda, yang ni lembu 40 ekor, Tok Guru punya. Bukan, dia tak tengok. Yang ni ladang kebun sawah, Tok Guru punya, tak tengok. Dia main rezeki dia main. Nampak? Bila dia meninggal, Masya Allah, hasil yang datang tadi bukan dengan usaha dia, rezeki Allah tak mari. Ini golongan tajrid dia bagi. Faham boleh. Kita tak sampai golongan tu, jangan buat macam tu pakai mati kering. Ini Allah nanti set sendiri. Allah nanti angkat martabat kita. Dia naik kepada martabat, mula dia mesti sampai martabat muqarrabin. Daripada mukmin naik kepada muqarrabin, naik kepada pada golongan muttaqin naik kepada muqarrabin. Muqarrabin ni orang yang banyak buat ibadat sunat, puasa sunat, salat sunat, sembahyang malam, banyak bersedekah, infak sabilillah. Ini golongan muqarrabin. Daripada situ Allah akan angkat kepada satu akabah yang lebih tinggi. Dia panggil golongan muhibbin, orang yang cinta kepada Allah. Kemudian para muhibbin baru naik kepada tingkatan yang paling tinggi. Asyikin, golongan yang rindu kepada Allah. Asyikin, rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak kena tengok. Tapi kita kena usaha daripada mukmin lah. Mukmin naik kepada muqarrabin, kan muqarrabin tu, muttaqin, muqarrabin tu kita kena banyak usaha. Nampak tak? Banyak masa kita di majlis ilmu, di tempat-tempat ibadah, mana-mana yang ada program ibadah, kita akan sampai sentiasa bergaul rapat dengan banyak orang miskin. Dia mesti banyak berkawan dengan orang miskin. Tidak kawan dengan orang kaya habis. Lupa dunia, lupa akhirat kacau kan. Itu dia antaranya lah. Baik, kita contoh sikit yang kita yang disebut oleh Syekh Qaradawi tadi. Baik, sambung. Imam Ghazali mengatakan, muka surat 18, apakah kata Tuhan tentang orang yang duduk di rumah atau dalam masjid dan dia mengatakan aku tidak akan mengerjakan sesuatu hingga datang kepada rezeki. Lalu Imam Ahmad menjawab, ini adalah seorang lelaki yang jahil ilmu. Itu dia. Tidakkah dia pernah mendengar sabda Nabi SAW, Innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi
Ya. Sebenarnya Allah telah menjadikan rezeki itu di bawah bayang tombak itu. Ya. Dan tidakkah pula dia mendengar sabda Nabi ketika menyebut burung, lalu baginda mengatakan, ya, taghdu khimasan wa taruhu batanan, dia keluar pagi dengan tembolok kosong, dia pulang waktu petang dengan tembolok berisi. Maka baginda menyebutkan bahawa burung itu keluar pagi-pagi untuk menjaga rezekinya. Ya, itu Imam Ghazali sebut kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian satu lagi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Syekhul, dia ni disebut sebagai Syekhul Islam, ya. Ini gelaran dia. Siapa dia? Yang kata tadi ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi telah menyebut dalam kitabnya. Kitab dia Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tapi dia bukan Mukhtasar, Muqaddimah, ya. Ibnu Muqaddimah Al-Maqdisi itu kitab dia. Ya, dia sama dengan Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Ghazali punya, ya. Dia peringkaskan kitab Ihya Ulumuddin. Kita baca dia punya makna lah. Meninggalkan berusaha bukan sedikit pun daripada pengertian sebenar tawakal. Itu tak masuk tawakal. Orang yang tak berusaha, tak kerja ni tak masuk tawakal. Tawakal orang yang bekerja, itu baru tawakal. Ya. Kita berusaha, bekerja, kita mencari takdir yang baik. Itu artinya. Nampak tak? Ya. Ya. Meninggal berusaha bukan sedikit pun daripada pengertian sebenar tawakal. Sesungguhnya meninggal berusaha itu adalah perbuatan orang-orang yang menganggur, duduk saja tanpa kerja, yang telah mengutamakan kerehatan dan kononnya beralasan dengan bertawakal. Ini silap. Sayyidina Umar Al-Khattab telah berkata, orang yang bertawakal ialah orang yang bercucuk tanam, yang menaburkan bijinya di bumi dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Ya, tu. Ya. Kita tidak menafikan terdapatnya rezeki daripada Allah Taala yang terima tanpa sebarang usaha, seperti yang alami oleh Maryam alaihi salam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dan firman-Nya, dan firman Allah dan maksud dan firman Allah dalam Al-Quran ayat Ali Imran ayat 37 kan, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anni laka hadha, qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 37. Nabi Zakaria bubuh di atas, sebelah ni tangga, mimbar, sebelah tu ada tangga, naik di atas tu ada, kita panggil loteng lah, ya. Di situ ada satu kawasan bilik khas, dia letak Siti Maryam dalam tu. Gadis, masih anak gadis, bubuh di situ daripada kecil lagi dia bubuh dalam tu, ya. Jadi tak ada siapa boleh masuk, pintu tu dia kunci. Nampak tak, ya? Pintu dia kunci lah. Jadi dia akan balik bawa makan, baru dia buka pintu, dia bagi Maryam makan. Tiba-tiba satu hari, yang kita baca makna dia lah, tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, tiap kali ia dapati rezeki buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buah ini? Maryam menjawab, ialah daripada Allah. Semuanya Allah merezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nampak? Ya. Datang Jibril bawa makan, dia hantar. Tentulah makanan tu bukan daripada dunia, lah. Makanan tu daripada alam ghaib, Allah bawa sendiri kan. Tu benar, semuanya Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa dibatasi oleh apa-apa. Sebab di sini dah tertonjol kebesaran kekuasaannya. Sekalipun begitu, perkara ini tidak boleh untuk dijadikan hujah untuk dia berusaha. Tak boleh kita jadikan sebagai hujah. Aku tak mau usaha nak ikut Siti Maryam. Nampak tak? Dia lupa dia tu siapa lah. Macam dia sebut Khalid ibn Walid kan, dicabar oleh orang kafirin, ya. Orang Yahudi cabar dia, ya. Kalau Tuhan kamu berkuasa, Tuhan kamu yang berikan keafiatan, Tuhan beri kesihatan, minum air racun ni tengok. Nampak? Tuhan berlindung kamu, air racun. Surah Khalid ibn Walid minum kan, cabar. Tuhan kamu kalau berkuasa seperti Tuhan kamu lindung kamu, Tuhan kamu berikan penjagaan kepada kamu. Nampak tak? Tuhan kamu yang berkuasa tunjukkan. Dia pegang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La dzurra ma'asbihi sya'ul fil ardi wala fis sama'
Ya Hayyu Ya Qayyum di belakang dia ubah ayat. Bahawa Samiul Alim tu buang. Nampak tak? Bukanlah buang dah, ganti dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita pun lupa nak makan mana-mana, kita pergi tempat baru, kita tak tahu nak kedai-kedai makan apa kan nak. Makanlah. Baca yang tu dulu. Ingatlah, ini ketua lah. Ini yang ambil pada Khalid bin Walid lah. Sahabat Nabi Tentu dia dapat daripada Nabi pun lah. Ilmu dia ni luas. Para-para sahabat Nabi ni makrifah dia paling tinggi. Dia pun pegang bekas ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. La dur ma'azmi syai'un fil ardi wala fis sama' ya hayyu ya qayyum. Dia minum habis sekali. Satu bekas dia minum habis. Nampak tak? Dia tak kata apa? Nampak tak? Alhamdulillah. Nampak? Ya. Alhamdulillah at'amani wa saqani wa kafani wa ja'alani minal muslimin. Itu dia. Nampak? Apa? Kita tak boleh buat pasal kita bukan Khalid. Jangan buat saya. Kita punya iman bukan Abu Khalid. Nampak ya? Cuba buat tengok. Kacau lah. Itu dia. Dia kena sampai makam tu, makam muhibbin, orang yang kasih kepada Allah. Khalid ni orang yang sampai kepada makam mukhlisin. Dia cukup tinggi ikhlas dia tinggi. Dia orang betul-betul kerana Allah. Ketiga ni dia pecat oleh Umar. Umar pecat dia. Hari pertama Umar jadi Amir Mukminin, hari itulah Umar pecat dia. Dia tak jadi lagi, tidak mengetuai angkatan peperangan Islam, angkatan mujahidin. Dia tak duduk depan lagi. Ya. Tak ada sorat, tak ada apa pun. Yang nak ganti Ubadah bin Samit pergi jumpa dia. Ubadah bin Samit jumpa dia. Ya Khalid, hari ni aku diarahkan untuk mengambil tempat alih kamu. Nampak kamu kena bodoh. Tak apa hidup belakang. Nampak tak kata apa. Perang menang, tu dia. Perang menang. Dia tak lari je tau, kata dia tak berganjak. Dia punya pegangan dia, keikhlasan dia punya tinggi, tak gerak. Nanti adalah ni, yang ambil cucu 3-4 ekor. Tak patut Umar buat dekat kamu, nampak dah, kamu dah pegang jadi ketua memimpin mujahidin Islam daripada zaman Rasulullah sampai ke Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Umar pecat kamu. Dia kata, aku bukan berjuang kerana Umar, bukan kerana Bak, bukan kerana Rasulullah, kerana Allah. Nampak tak ya? Itu dia. Itu dia Umar. Khalid bin Walid dia dah. Kebetulan masa Umar tu, sebelum Umar jadi khalifah, dia menikah lagi satu, ada 2 bini. Nampak tak? Bila 2 bini, masa dia tak kena bagilah lebih sikit. Nampak tak? Dia punya tugas, ada tanggungjawab lebih lagi. Dah jaga isteri yang kedua, ada baby pula, anak kecil pula lagi tak. Jadi mengganggu dia punya apa? Dia punya ketuanan dia. Ya. Maka tu Umar pergi dia rehat lah, duduk belakang lah. Itu maksud dia. Bukan Umar nak pecat dia pasal tak suka lah. Pasal tak mau ganggu dengan urusan dia. Urusan dia sudah bertambah. Tanggungjawab dia sudah lebih. Nampak dia? Komitmen dia dan kehidupan dunia sudah bertambah. Nak suruh orang ni perang. Allah nak tinggal 2 isteri. Ya, Masya Allah. Ya, itulah. Sahabat Nabi semua 1 isteri. 4 orang khulafah Rasyidin ni semua seorang 1 Nampak tak? Ya, pasal tugas dia besar, berat. Ya. Itu antaranya ya. Abu Bakar, isteri dia meninggal, tak nikah tak boleh. Dia tidak nikah lagi dah, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar lepas bila jadi Amir Mukminin, barulah dia menikah. Tambah lagi isteri. Isteri dia pula budak umur 6 tahun. Anak Sayyidina Ali. No? Dia umur dah 60. Nak menikah dengan anak Sayyidina Ali umur 6 tahun. Dia main budak tu lari menyuruh. Main orang tua gatai, dia kata. Dia kata bapak dah. Orang tua tu gatai, tak mau. Dia kata bapak dia tak boleh. Yang tak kata tu sahabat Rasulullah. Nampak? No? Mengambil nikah lah. Tapi 6 tahun dia tak ambil dulu dia. Budak 6 tahun. Tak ada apa lagi nak. Sampai umur 9 tahun baru dia ambil. Ambil dulu dia. Nampak ya? Cuba dia tengok-tengok, hantar lah. Hantar buah, hantar roti, hantar budak tu lah. Bini dia. Itu Umar Al-Khattab. Dia macam Rasulullah dengan Aisyah. Rasulullah dengan Aisyah macam tu. Tak bilang Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq yang bagi sendiri. Offer Nabi
anak dia hanya jadilah isteri Aisyah. Umur 6 tahun juga, duk main nak doll lagi masa tu. Ya. Nabi pergi tengok duk main nak doll apa semua kan. Tak ni nak ajak Nabi lari, lawan lari dengan Nabi ya. Nabi layan budak-budak kan. Bila umur 9 tahun dah besar, ada haid. Perempuan umur 9 tahun ada haid lah. Baru Nabi dia dulu dengan Nabi nampak. Itu dah lah. Tu kenali bersama juga. Ya. Nikah budak umur 6 tahun. Siapa nikah? Ya. Budak umur tu 10 tahun baru dia ambil dulu dia. Tu kenali. Itu dah ulama-ulama besar. Ya. Baik. Sambung lagi lah, kita baca sikit lagi. Ya. Dan kata Nabi di sini, apa yang dipaham ni, semuanya Allah datangkan rezeki yang disebut tadi ya. Sambung apa kita baca tadi. Ya, sekiranya kita ya benar semuanya Allah yang berkuasa melakukan apa saja yang kehendaki sepanjang berlaku usia Maryam. Di sini tercontoh kebesaran kekuasaan Allah. Sekalipun begitu, perkara ini tidak boleh dijadikan hujah bagi orang yang tak mau kerja, tunggu makan mereka sendiri. Ini bukan golongan yang disebut sebagai tajrid, tapi mereka ini golongan yang pemalas. Malas. Ya, kita bisa berlindung kepada malas. Sekalipun begitu, perkara ini tidak boleh untuk dijadikan hujah lah. Ya. Apalagi sunatullah sendiri telah melandaskan hasil dari usaha untuk musahabah di atas sebab. Kita pakai sunatullah. Kita ada 3 sunnah kita pakai tuan-tuan. Kehidupan seorang Muslim, dia bergantung kepada 3 sunnah. 3 sunnah ya. Pertama, sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya urusan kehidupan keduniaan, kemanusiaan ya. Kita nak makan, kita kena cari makan. Kita kena usaha cari makan. Ya, kita kena olah, kita kena gubah. Dia tak main sendiri ke mulut kita. Tak boleh kan? Itu artinya sunnatullah. Kita nak masin garam, nak manis gula. Nampak tak? Tak boleh ambil pasir jadi gula, tak boleh. Nampak? Tak gitulah. Macam orang tua tak mau pantang lah. Dia ada penyakit pantang, makan bila dia niat ubat bunyi pun tak bohong lah. Sunnatullah dia kata lah, gula tu memang kalau banyak gula tak terkawal kencing manis. Itu sunnatullah. Hukum adat kita panggil ya, diulang-ulang uji cuba mendapat keputusan yang sama, akibat yang sama. Itu kita tak boleh lari lah ya. Sebab tu kita ada anak kita hantar kat IPT yang belajar ilmu tu lah. Ilmu yang paling tinggi dalam sunnatullah ni ilmu kedoktoran. Ilmu yang paling tinggi dalam sunnatullah ilmu kedoktoran tinggi ya. Sebab ilmu kedoktoran ni dia akan nampak rahsia kebesaran Allah dalam sakit, mengenal sakit ya. Diagnosis sakit tu dia boleh kenal, dia boleh nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Silakan muadzin dulu, kita azan, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah. Okey, kita sambung lagi lah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Salawatullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik. Habis kita sambung tadi lah. Makanya tak dapat tidak sunnatullah yang pertama, kedua sunnatun Nabi. Itu yang kedua. Ketiga sunnatul adi. Sunnatul adi ini hukum adat. Ya. Hukum adat ni kadang-kadang boleh jadi hukum syarak. Hukum adat ni kadang-kadang boleh jadi hukum syarak. Sebab tu ada satu kaedah dalam ilmu qawaidul fiqh. Ya, dalam qawaidul fiqh satu hukum, satu bab ilmu yang kita kena mengaji. Kalau nak faham ilmu fiqh dengan luas, kena mengaji ilmu itulah. Qawaidul fiqhiyah dia panggil. Ya. Jadi maka tu ada sebut dalam usul, dalam qawaidul fiqhiyah ni dia kata al-adatul mahkamah. Al-adatul mahkamah ni perkara adat boleh jadi hukum. Satu perkara orang ramai ada buat, biasa ada buat ya.
sudah lihat sesuai dengan masyarakat suka dan terpandang, maka perkara itu jadilah sebagai satu contohnya. Kita buat kenduri kahwin. Kita buat kenduri kahwin sunat kenduri walimatul urus tu sunat. Sebab tu bila dipanggil kenduri wajib ke Nabi. Pasal kenduri itu sunat, dia ibadah ya. Nabi suruh Abdurrahman bin Auf bila dia sampai ke Madinah hijrah. Abdurrahman bin Auf ni orang kaya raya, daripada Mekah lagi dia jutawan dah. Tapi bila hijrah, syarat nak hijrah kena tinggal semua apa, tak ada ambil selai sepinggang ya. Bawa dah duit, bawa dah roti sikit, bawa dah ayak sikit untuk bekal, dan duit untuk kamu nak guna pakai, cakap tu aja. Dia sampai di Madinah, Yathrib, ada orang yang offer isteri dekat dia. Dia ada dua isteri, dia tinggal. Isteri tu tak mau ikut, tinggal. Lagipun tak boleh bawa, isteri dia nak tinggal. Nampak tak ya? Tidak. Tu lah, maka tak dapat tidak. Dia kata saya ada isteri dua, aku cerai satu bagi kat hang nikah. Dia tak ada. Tunjuk di mana pasar, nampak? Dia suruh tunjuk mana pasar. Nampak punya pasar ni? Nah. Kawan dia pergi tunjuk dia pasar. 3 bulan dia menjaga, dia dah boleh buat rumah. Dan dia boleh kahwin, dia dapatkan nikah dengan seorang anak darah. Itu dia, nampak tak? Jadi orang Arab ni bila menikah, dia kena bubuh atas dai ni satu macam serbuk radar. Dia merlit-merlit lagi. Itu budaya Arab. Ya, budaya Arab, budaya Turki, budaya India. Kalau menikah ni orang lelaki dia kena bubuh serbuk radar atas dai. Berkilat-kilat, merlit-merlit. Tak boleh sorok lah. Orang tengok tahu dia menikah. Nabi tengok, hang ni baru menikah ni, dia kata dah. Pasal apa tak buat kenduri? Buat kenduri walaupun dengan seekor kambing, tengok Nabi kata. Maka tu jadi sunat kenduri. Walimatul urus walimatul urus tu sunat buat kenduri. Dalam Islam ada 13 kenduri. Dalam Islam ada 13 kenduri yang disyariatkan. Tapi dalam 13 kenduri itu, kenduri yang wajib dipanggil kita kena pi, kenduri kahwin. Kenduri kahwin wajib kita kena pi lah kalau ada syarat-syarat yang meluluskan kita hadir lah. Kadang ada kenduri kahwin kita lebih. Dia boleh joget lambak tak boleh pi ya. Kenduri boleh joget lambak mana boleh pi. Nampak tak nak? No? Kadang-kadang masuk benda tak bersih dalam minuman. Dulu ni tak ada lah. Lepas-lepas masuk ganja dan ayak sarbat lah. Pakat minum semua melelong habis. Nampak tak? No? Nasi kenduri dah no? Sampai hampai nyok pun betulan. Tu dia. Punya sedap. Sarbat tu pasti ada ganja dalam tu. Lepas-lepas masuk sikit. Ni dulu lah. Nampak? Saya dah sempat pergi masjid-masjid dulu tu. Jadi dalam hukum kata, kalau ada unsur-unsur haram, unsur-unsur lara, unsur-unsur yang bawa kepada kemungkaran, kita tak boleh pergi dalam kenduri. Yang Imam Nawawi sebut syarah Muslim. Buka kitab syarah Muslim, Imam Nawawi ada sebut. Ya, jadi lain macam tidak lah. Baik, kita ringkas yang tu. Jadi kita buat kenduri, kampung kita ramai. Contohlah nak buat kenduri, kalau anak karya dia duduk dekat 30,000. Nak buat sehari tak lepas. Sehari sunat. Ya. Kalau buat hari kedua, ganti dengan tak pasal. Buat hari kedua jadi makruh. Buat hari ketiga jadi haram. Itu dia. Kalau asal kenduri itu hanya sesuai untuk satu hari, kita pergi balas buat hari kedua. Buat hari ketiga, hari kedua jadi makruh, hari ketiga jadi haram. Tapi oleh kerana anak karya ramai, 30,000, tak boleh habis dalam satu hari. Kena tambah satu hari lagi. Hari kedua jadi sunat. Nampak tak? Hari kedua jadi sunat muakkadah. Dituntut. Hari ketiga jadi wajib. Kena buat kenduri tu. Nampak? Tengok fiqah dia ikut mana. Faham tak? Ya. Nampak tak? Contoh dia. Anak karya 30,000. Nak buat sehari tak lepas. Jadi tuan rumah kena usaha buat hari kedua. Kalau tidak jadi fitnah. Nampak tak? Jadi fitnah. Pasal kenduri orang kita makan, orang buat begitu, kenduri kita pun kita kena buat tapi orang makan, nampak tak? Makanya hari kedua tu sudah jadi atasnya sunat muakkadah. 2 kali sunat kuat. Nampak tak? Hari ketiga kena buat pula. Lagi tak habis lagi. Nampak tak ya? No. Hari ketiga baru selesai 30 orang boleh makan kenduri. Maka wajib kena buat kenduri pada hari ketiga. Sebab masyarakat kita, karya kita sudah biasa. Bila kenduri kahwin,
anak karya semua kena makan. Nampak tak? Itu jadi adat, maka syarak mengatakan al-adatul mahkamah. Maka dengan adat itu jadi hukum. Nampak tak? Syarak ambil terima. Nampak tak? Daripada hukum adat dah jadi hukum syarak. Itu hukum fiqah tu. Itu bab fiqah. Kita nak ngaji tidak boleh faham ya. Fiqah kita kena mahir. Betul orang alim ni dia punya fiqah dah tinggi. Bukan sampai besar tak. Jangan salah faham lah. Orang alim ni fiqah dia kena luas. Baru alim saya tengok 4 orang ulama besar. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Fiqah dia luas. Ilmu lain Masya Allah. Dia pun wali Allah tu. Status dia pun wali Allah. Wali Allah. Itu dia. Tapi pada segi status ulama, kerana kefakihan mereka dalam segi hukum fiqah. Sambung. Sekejap kita lihat sini ya. Baik. Makanya sekiranya kita kaitkan peristiwa dalam ayat di atas dengan peristiwa Allah merintahkan Maryam menggoncangkan pohon tamar. Ada satu peristiwa lagi. Siti Maryam ketika nak kita melahirkan anak, nampaklah dia lapar nak makan. Di bawah pohon korma. Yang ni di Mesir tu, katanya bukan jadi di Palestin. Palestin mana ada pokok korma? Tak ada. Belah atau utara Palestin ada. Sampai bawah tu dah tak ada lah. Nampak ya? Tapi yang Siti Maryam ni, pokok Krismas lagi tak ada di Palestin. Korma tak banyak pun korma. Sekarang ni kebun korma tu dah mula naik. Dulu kering dah mati. Sekarang kebun tu dah naik. Bila kebun tu naik balik, korma dah mula menjalar begitu subur di Palestin, tanda dunia akan kiamat. Tanda dunia akan kiamat, Dajjal nanti keluar. Itu bab Dajjal pula nak keluar. Sebab Dajjal tanya dekat Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, dia lah jumpa Dajjal dulu. Nampak tak? Dajjal tanya ada 2 kawasan, 2 kawasan subur korma ni sekarang dah tumbuh ke tidak kawasan tu? Tamim Ad-Dari kata ya, bulan naik dah tanah-tanah tu dah mula subur. Itu tandanya aku nanti keluar Dajjal kata. Nampak tak? Tamim abad dekat Nabi. Nabi pun mengiyakan perkara itu benar. Dia maknanya di Palestin tak banyak korma kalau dibanding dengan di Mesir. Jadi Siti Maryam dia lahir Nabi Isa kemudian di bawah pohon korma, bukan di rumah. Nampak tak ya? Tapi tempat tu sekarang dijadikan rumah lah. Kawasan tu dipegang rumah lah. Kita boleh bicara lah. Tapi dipegang oleh orang Kristian lah. Kawasan tu dipegang oleh kumpulan missionary pegang. Saya pergi lah bijarah lah kubur, nak lihat tempat makam, tempat lahir Nabi Isa tu bila nak masuk tu dia pintu tu sekerat dia buka pintu bawah, pintu atas dia tutup, pintu 2 kerat, dua atas dia tutup, di bawah dia buka. Bila kita masuk, kita suar kepala, kita angkat ada patung, ada T tu depan kita, nampak tu nak dibuat, nak pergi kita sujud kat T. Saya pergi Ustaz Yusuf Ismail, ketua pusat Islam USN, arwah dah. Dia biasa bertanding untuk baling dulu, Sirus. Saya pergi dengan dia, itu Ustaz, kita kena masuk dengan pungkok dia masuk kepala. Kami masuk dengan pungkok. Dia buka pintu bawah, dia suruh pungkok dia dulu, saya suruh pungkok dalam tu. Dia tampak pungkok ni. Dia tahu dia banyak reti Kalau kita suar kepala, kita angkat kepala, patung pula depan kita. Masya Allah, semua dia. Dahsyat juga. Dia kena kita pegang tunduk patung walaupun kita tak Kristian dan kita tunduk patung tu lepas tu jumpa tempat lahir Nabi Isa bin Maryam. Duduk jaga tu, senyum kat kami saya kata baik. Arab, dia pun Arab, bukan orang putih. Arab yang jaga tu, tapi Arab Kristian kan. Arab Kristian, Yahudi pun Arab juga. Itu beza adalah. Baik. Jadi Siti Maryam bila lahir di bawah pokok korma, bila dia lapar. Nampak? Ayat yang kita baca di atas tadi dalam surah Al-Imran, dia dapat makan mai sendiri, mencari dia. Nampak je. Tapi pada ayat yang berikut, kisah Nabi Yusuf tu sebut Siti Maryam,
Ya, dia lapang, dia kena goncang pokok. Dia goncang pokok, buah kurma lorong. Nampak tak? Kedua ada usaha, nampak tak? Ya. Jadi maknanya kita tak berjangka. Menunjuk kata ada dua kaedah yang Tuhan boleh bagi. Ada ketika Allah boleh bagi kita rezeki tanpa kita usaha. Nampak tak? Ya, nah? Bila tanpa usaha, dia kata apa? Kena main ekor tanpa usaha. Tak betul ya pula lah. Kita punya ekor tak salah. Pasal Allah kata ada bagi rezeki tanpa usaha lah. Subhanallah. Nampak tak? Tak betul ya? Jadi kita tanpa usaha ni orang tak mari. Dalam Quran kita sebut kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah bagi dia makhraja. Makhraja ni semua ada jalan selesai, jalan keluar. Ya. Masalah kita tak boleh lari. Mana kita lagi masalah? Dunia ni dunia masalah lah. Salah satu bernama dunia ni apa? Ya. Salah satu al-ardul masalah. Bumi nama dia tahu. Nampak bagi. Bumi masalah. Dunia ni mana boleh lari pada masalah? Planet lain tak ada masalah. Bumi ada masalah. Al-ardul masalah. Masalah. Ya. Kita dapat tidak orang yang Tuhan nak tolong tadi, hang mailah masalah macam mana pun boleh selesai. Itu makhrajah. Ada jalan keluar. Ada jalan selesai. Apa ya? Dengan mudah. Itu pertama kalau kamu takwa kepada Allah. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan didatangkan rezeki daripada punca yang dia sendiri tak jangka, tak duga. Ya. Tapi itu hanya gunting rambut dia. Gunting rambut. Dulu gunting rambut berapa? 5 rupang. 5 rupang gunting rambut. Ya. Dia boleh pergi Mekah 3 kali. Masa tu pegang umrah. Dulu orang tak pergi umrah tau. Dulu pergi haji. Orang tak cakap umrah. Dululah nah. Kalau 50 tahun dulu, kita kata 50 tahun dulu ni, orang tak cakap umrah tau tak? Orang tekan haji dulu. Pergi haji boleh bawa umrah. Sebab dalam semua haji ada umrah. Haji tamattu ada umrah, haji khiran ada umrah, ya, haji ifrad ada umrah. Nampak? Tak nak beza apa. Sebab tu dikatakan haji dulu 3 kali boleh pergi haji. Ustaz-ustaz dia pergi cari dia, macam mana ni Pak Man boleh pergi Mekah ni, kami yang kerja ni nak gaji 3-4 dulu 3-4 itu besar gaji lah. Nak dua nak sudah 3-4 300 yang kerja boleh beli rumah dulu, boleh beli kereta. Nampak? Saya 200 yang kerja 2 gaji 200. Boleh beli kereta, boleh beli rumah. Tu nak rumah yang saya duduk ni. Masa tu gaji saya 200 ya. Lebih tinggi lah tu lah. Dapat dengan allowance apa semua lebih kurang, dapat dengan lemak kedebut dekat 400. Boleh lah gagah. Tapi cukup besar lah. Cukup besar dah. Ya. Barang dapur sebulan RM30 lah. Barang dapur nak beli makan minum kopi teh gula apa semua tu RM30 saja. Ya Allah. Nah. Bayar kereta RM90. Nah. RM12,000, RM11,000 kereta. Tu kira top dah tu. Ya, macam tu lah. Nah. Ford Escort GT RM13,000. Itu dah. Masa tu kan. Boleh kan? Hebat kan? Orang putih nak kereta tu kan. Tak dapat tidak. Pak Man ni kunci rambut dia. Asap berhenti. Dia mula pagi pukul 9, dia mula buka kedai. Zuhur dia tutup saat dia sembahyang, dia pergi masjid dekat. Ya. Kemudian dia sambung masuk asar berhenti. Dia pergi sembahyang asar di masjid, dia tak main dah. Satu kepala 5 rupang. Boleh pergi Mekah 3 kali. Macam mana? Nampak tak? Ustaz main cari dia. Ustaz main cari dia. Macam mana Pak Man boleh pergi Mekah? Apa cara? Pokok mana duit Pak Man cari dia? Dia kata Quran kata dia apa? Tahu? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Didatangkan rezeki ya oleh Allah daripada punca tidak dijangka-duga. Ya. Ini kita panggil rezeki apa dari kita mengaji ya? Rezeki mau'ud. Ada 4 rezeki ya. Rezeki maqsum, rezeki maghmun, rezeki mau'ud, rezeki mamluk. Ada 4 rezeki. Memang tadi sebut ni kitab kita ni. Dia ada depan dah. Tak lepas hari kan? Tak sampai hari. Akan datang dia ada dalam kitab kita. Tuan-tuan dibaca sendiri. Kalau kenal 4 rezeki ni kita tak gaduh. Nak gaduh apa?
Lah cari satu. 3 dah tulis siap dalam perut mak kita. Rizqun maqsum, rizqun madmun, rizqun mamluk. Dah tulis masa kita umur 4 bulan dalam perut mak. Buka hadis Bukhari Muslim, ya. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Mula-mula nutfah, alaqah, mudghah. 40 3 kali 40 120 hari sama dengan equivalent tu 4 months, 4 bulan. 4 bulan wa arsala malak, diutus malak, fa yanfuku fihi ruh, ditiup ruh. Nampak tak? Wa yu'maru bi arba'in khatbi. Maka dia suruh tulis 4 perkara. Rezeki dia, ajal dia, amal dia, tuah ke celaka. Masa kita 4 bulan dalam perut, dia tulis. Antara rezeki, kata rezeki tu, dalam tu dia tulis 4 rezeki, ajal, amal, dan juga kita punya tuah ke celaka. Yang rezeki tu dia tulis siap dah 3 rezeki. Memang tak boleh kurang, tak boleh lebih. Pertama, rizqun maqsum. Kedua, rizqun madmun. Madmun ni apa yang kita dah makan, dekat tu lah. Beras tu ada 30 kg di rumah. Takkan kita telan 30 kg? Dia lah. Kita makan berapa suap ya? Kongsi yang lain. Yang rezeki lain tu, rezeki mamluk, kita tolong pegang. Kita ketua rumah, tolong beli beras. Ya, 30 kg. Anak dah ada 9 orang. Isteri seorang. Nampak tak ya? No? Kita punya maksum, tak kat mana lepas rampung. Dekat tu yang kita punya. Nampak? Madmun ni tak kat mana kita boleh telan. Yang dalam kampik tu bukan kita punya. Dalam kampik tu, rizqun mamluk, kita tolong pegang. Orang ni punya, nampak tak ya? Kemudian kita hanya kerja apa? Kok mana kita dapat tu? Kita makan gaji. Allah Ta'ala tentukan kita sebagai orang yang makan gaji, penjawat awam. Contoh dia kata, nampak tak? Penjawat awam tu adalah rizqun maqsum. Nampak tak? Anak jadi apa? Ikutlah dia punya kerja. Profession kita tak sama. Nampak tak ya? Betul tak? Hang jadi doktor, hang jadi pesakit. Itu dah. Semua jadi doktor ke jawab siapa nak sakit. Semua jadi sakit, siapa nak rawat. Itu katanya rizqun maqsum. Tuhan agih-agihkan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Kami bahagi-bahagi kehidupan mereka di dunia. Ya, supaya mereka dapat bekerjasama, dapat berada sekali, dapat membantu tolong. Semua kepala kita semua ada beban, tak boleh terima lah. Dia jadi doktor, dia jadi patient, dia jadi nurse, dia jadi kacau lah. Masing-masing ni Tuhan tentu. Hang jadi doktor, hang jadi pekerja, hang jadi pesakit, hang jadi tolong sapu klinik. Nampak lah? Tak gitu kan? Hang tolong bawa driver kereta doktor. Nampak? Tidak. Semua kerja klinik juga. Itu kita panggil rizqun maqsum. Ni Pak Su kerja mana? Saya kerja klinik. Doktor pun. Dah. Saya duduk sapu je lah. Nampak tak? Pak Lu kerja mana? Aku kerja klinik kan. Driver doktor. Nampak tak? Pak Ngah pula duduk sampai klinik semua pasal Pak Ngah ni. Aku sakit. Nampak? Boleh? Itu kita panggil rizqun maqsum. Tuhan dah tentu lah. Jangan dengki, jangan sakit hati. Nampak tak? Tolong kerja sama. Buat kerja elok dengan amanah. Okey? Ya, jangan curi tulang. Boleh? Bawa ada berkat. Bila ada berkat, kita dapat rezeki itu dengan baik. Itulah punca kita nak faham kan? Rizqun madmun, mana masuk ongkong kita. Betul tak? Kita makan pun tak sama kan? Kita pergi kedai makan, masuk 10 orang masuk kedai makan, semua makan tak sama. Betul tak? No? Tak gitu kan? Ya. Itu katanya rizqun madmun. Nak masuk ongkong kita tak sama. Walaupun ongkong tu sama. Ini kita rizqun madmun. Makhluk kita tolong pegang. Kita bapa tolong pegang rezeki mak, isteri kita, anak-anak kita. Ya, satu tokey, satu majikan. Kelang pekerja ada 2,000 pekerja. Bulan-bulan nak bayar gaji, banyak mana tu? Juta. Kalau kena eksekutif tinggi, ya, ada sampai 20,000, 30,000 gaji sebulan. Dia kena tanggung tu.
Rezeki apa pakai dah? Rezeki dia kata, bukan. Mamluk, tolong pegang. Nampak tak? Yang dia punya, yang masuk Hongkong dia, yang tu dia punya. Baju kita, nak berapa lai baju di rumah ni, tentu mesti baju banyak di rumah kan, ya? Ya, baju Melayu apa semua mesti banyak. Yang pakai lah ni, yang tu kita punya. Rizkun, madmun yang ada daripada kita sekarang. Kalau matilah, lambat kita beri mandi, nanti tukang mandi main gunting baju kita, nampak? Faham tak? Nah, dalam almari sudah jadi pusaka. Faham tak? Itu rizkun apa dia panggil ni, ngaji nak faham ni tasawuf ni, ya. Rizkun madmun. 3 ni dia tulis dalam perut. Mata kita 4 bulan dalam perut mak kita, hadirat, ya, faham ya? Allah dah tentu dah. Secupak tidak akan dia selentang. Ada kata-kata bidan kata kan, secupak tak dia selentang. Ini dia, ya. Tapi tak boleh pakai pepatah ni. Kalau pepatah ni kita boleh pakai terus, tak boleh, kita kena ambil hak satu lagi. Nampak tak? Rizkun mau'ud yang Tuhan janji. Yang tu tak tulis. Malaikat Mikail pun tak tahu. Mikail pegang portfolio rezeki dia kan? Mikail dia pun tak tahu. Nah, rezeki syanu sebab ini Tuhan pegang sendiri. Rizkun mau'ud, rezeki yang Tuhan janji. Macam mana Tuhan janji ni lah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal pun masuk. Nampak tak? Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan dia makhraja. Ada jalan keluar, no problem. Nampak tak? Nah, no problem. Even you cannot run off from the problem. You still have a problem. World is still a problem. Nampak ya? Boleh? Tak faham ya? Maka tak dapat tidak kita boleh selesai. Itu yang dia kena kita sini lah. Boleh? Jadi Allah akan tunjuk jalan. In tansurullah yansurukum. Kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Semua selesai. Tak ada masalah. Ya. Tolong apa? Tolong jaga akidah kamu. Jangan sekutu Allah. Tolong jaga hak-hak Allah. Boleh tak? Wa tawasaw bil haq. Jaga hak Allah dulu. Kemudian hak peribadi kamu, hak jiwa, hak hati, hak mulut, hak telinga. Kena jaga. Itu wa tawasaw bil haq. Dalam surah Al-Asri tu. Nampak? Cukup besar nak jaga tu. Dah habis hak kita tu, hak isteri, hak anak-anak, hak rumah tangga, hak jiran, hak masyarakat. Nampak? Hak keluarga, hak adik-beradik. Masya Allah, ya. Kalau kita pegang masjid, kita hak masjid nak kena jaga. Nampak? Hak jemaah, oh banyak kerja. Kalau jadi Perdana Menteri, hak siapa nak jaga? Allah. Tak tahu nak bak nak. Semua hak nak kena jaga. Lagi banyak beban. Boleh? Siapa nak tolong selesai beban ni semua? Allah. Jangan takut. Ia kena na'budu, ia kena nasta'in. Yang penting solat tu bagi betul. Bagi elok solat sembahyang kita buat tu bagi elok. Sebab sembahyang tu sajalah yang dapat menghubung kita dengan Allah. Tak ada hubungan lain. Kita tak boleh berhubung Allah dengan cara lain, dengan zakat dah. Zakat kita berhubung dengan orang miskin, dengan orang yang dhaif, ya. Puasa kita berhubung dengan diri kita sendiri, nafsu. Nampak? Haji kita berhubung dengan sosial masyarakat. Sembahyang kita berhubung dengan Allah. Tak ada sembahyang, tak ada hubungan. Dia no contact dengan Allah SWT. Habis. Sebab tu sembahyang major, paling utama. Betul dia dulu, biar dia betul. Biar dia frekuensi dia apa dia khusyuk. Frekuensi sembahyang adalah khusyuk. Tak ada telefon tak boleh pakai. Tak ada frekuensi. Nampak tak? Walaupun mahal telefon tu. Nampak tak? Nak? Boleh faham? Jadi kita kena jaga frekuensi dia khusyuk. Sebab tu Tuhan sebut, orang yang imannya berjaya, pertama sekali khusyuk sembahyang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berkemenangan, sukses orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk pada solatnya. Pertama sekali Tuhan sebut khusyuk. Yang lain pun Tuhan sebut belakang. Jadi kita kena ilmu khusyuk kena cari. Wajib kena cari ilmu khusyuk tuan-tuan. Baru iman kita sukses. Iman kita sukses, berjaya. Umat Islam berjaya lah. Nampak tak ya? Dia kola balik, nak berjaya nak sembahyang. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Tengok. Ya, ceritakan banyak korang tu. Ya, nah. Sembahyang. Dulu orang tak faham ni tadi. Asal tak ada kerja 2 jam 4 sembahyang dia kata. Nampak tak? Bab sembahyang, bab tauhid.
Dia suruh saya hentam tu. Daripada atas aku letak betul. Nak cakap apa, kita ada wakil dia bercakap dalam parlimen nak gaduh apa, nampak tak? Kita ada wakil, kita sokong wakil kita, no. Ya, kita bagi idea. Itu kerja kita, kita ada musyawarah, kita bagi idea. Itu tugas kita. Dalam kuliah kita jangan sentuh. Banyak perkara kita sebut Al-Quran. Lambat-lambat Al-Quran tak habis, dia tak sentuh. Fatihah saja ada 7,000 ilmu, tau. Dalam Fatihah saja ada 7,000 ilmu nak buat lagi. Ya? Dia panggil suratul Fatihah. Dia buka kepada semua pintu-pintu ilmu. Fatihah. Ya, Imam Ghazali rumus 7,000 ilmu dalam 8 kategori. Dalam dalam kitab dia lagi, ya. Jawharatul Quran, dia buka. Imam Ghazali tulis macam mana, ya. Besarnya Fatihah tu. Kita tak faham, nak urai yang tu pun tak habis. Tapi cerita pasal doa, apa faham lah. Doa tu kita ambil tahu lah, pergerakan kita kena ambil tahu. Kita ada sunatul adi, kita sunatul adi surah nombor 3 kita pakai, ambil tahu lah. Jangan tak ambil tahu lah tu, kena tahu lah, ya. Kekuatan ekonomi, kekuatan dakwah, kekuatan siasah, kekuatan politik, ya. Kekuatan ilmu, kekuatan ikhtisar, semua tu kita kena ada. Bukan kita tak faham semua benda betul kan? Pengambil orang tu dah sedap, hari ni pun dah sedap. Betul. Nampak, ya. Ada satu ustaz dalam TV dia bercakap dengan saya sendiri. Dia kata, ustaz saya sebelum saya pergi Azhar, dia kata, ustaz ni duduk banyak sembahyang. Saya balik pada hal pun duduk banyak sembahyang. Dia kata kat saya. Dia kata betul, nampak tak? Pasal apa? Oh, nak suruh ajak lain pula. Sembahyang tu penting. Generasi demi generasi akan datang. Kita hajat yang sekarang ni bukan tegak kita aja, bisa anak-anak kita pula pun nak sembahyang, cucu kita nak sembahyang. Maknanya kita dia kena ada sentiasa. Kuliah berkenaan solat tu mesti ada sentiasa. Tiap-tiap masjid wajib kena ada ilmu ni, kena mengajar ilmu solat ni. Nampak tak, ya? Sebab generasi kita naik. Kita mengaji Islam. Ni anak-anak kita, cucu-cucu kita nak mari ni, semua kena sembahyang. Betul tak? Sebab tu dia akan terus, dia kata, ustaz tu betul. Memang sembahyang ni kena ajar sentiasa. Oh, dia kata dia belum pergi Azhar. Ustaz ni mengajar sembahyang, dia balik Azhar, ustaz balik sembahyang juga. Dia hang tak faham, dia faham hampir Azhar, hang tak faham, dia kata, dia hang. Solat tu semua orang kena tahu. Ya? Hati kita, anak-anak kita, cucu kita kena tahu sembahyang. Nampak? Ustaz dia panjang umur, dia ajar lah. Nampak? Ya? Dia mati kena ada orang lain ganti. Tambah, sambung ibadat solat. Macam azan 5 kali sehari. Pasal apa nak kena azan 5 kali sehari? Ada orang kata tak payah azan 5 kali. Semua orang tahu sembahyang nak azan. Pasal apa? Tak faham. Ya? Sembahyang itu sentiasa kena. Sebab dia hubungan kita dengan Allah. Satu dia hubungan kita dengan Allah. Sebab tu orang tinggal sembahyang ni bukan dosa besar, kapiak. Itu dia. Bukan susah nak faham, kan? Tak payah kita dosa, kapiak nak dosa apa? Kapiak, betul. Tak masuk dalam dosa, nak masuk dalam kategori dosa besar, tak sepadan. Sebab dia lebih tinggi lagi daripada segala dosa yang ada hari ini. Maka tak dapat tidak, tuan-tuan, ya. Kita kena jaga betul lah, ya. Baru kita akan nampak kejayaan. Berjaya lah, orang Islam kena berjaya. Kalau berjaya Islam tu sembahyang dia betul, ya. Kalau dia tu berjaya, tuan-tuan, dunia dia berjaya, maknanya dia sembahyang dia cantik. Keluarga dia sembahyang dia elok, keluarga cantik. Rumah tangga kita harmoni elok, sembahyang kita cantik. Itu kita pokok. Bukan pasal anak kita banyak, mungkin ini doktor ke ini apa ada, ya. Ada rumah tangga, anak dia, bapa misali bunyi pun, nampak lah, ya. Anak dia 6 orang doktor. Nampak tu, ya. Macam-macam doktor lah. Ada doktor binatang pun ada dalam tu. Nampak, ya. Doktor bahagian X-ray ada, doktor bahagian otak ada, ya. Doktor malaria pun ada dalam tu. Anak dia nampak. Tapi rumah tangga pun tak. Dipekak bergaduh ada. Pasal letak sembahyang tak betul, nampak ibadat tak ada. Bapa tak ajar ibadat. Bapa sendiri pun lintang pugang. Nampak tak, ya? Itu sebagai contoh. Bukan ilmu dunia yang menyebabkan kamu boleh berjaya. Ilmu dunia itu hanya sebagai alat. Itu pun Allah ilham kepada kita. Nak jadikan ilmu dunia kita itu matang ke tidak, ya?
bergantung kepada ilham yang Allah bagi. Kalau Allah tak bagi ilham, kita tak boleh buat kerja pun. Nampak tak ya? Kita kena pegang kan? Hanya melalui solat kita akan dapat bimbingan daripada Allah, langsung pertolongan yang benar, dan kita akan menghadapi kejayaan. Inilah kita nak faham tentang usaha yang saya katakan tadi ini. Kita ambil sikit cerita ni. Kata Allah, sekiranya kita berkait peristiwa ayat di atasnya, Siti Maryam tadi menggoncangkan pohon tamar, kita boleh katakan bahawa rezeki daripada Allah terbagi dua. Pertama, rezeki diberikan melalui sebab dan usaha. Kedua, rezeki diberikan tanpa sebab dan tanpa usaha. Hanya Allah jua yang maha mengetahui tentang perihalnya. Oleh itu, manusia perlu berusaha tanpa perlu berpeluk tubuh dengan angan-angan untuk mendapatkan bahagian dari rezeki jenis pertama. Kemudian setelah berusaha, serahkan sahaja kepada Allah dalam menentukan tercapainya atau tidaknya rezeki itu. Manakala rezeki jenis kedua, ia sudah pasti terletak pada Allah untuk menentukan kepada siapa saja dikehendakinya. Lagi lain, kita tak boleh tanya yang tu. Itu hak Allah. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Quran. Dia jangan ditanya apa dia buat. Allah, mereka akan ditanya apa mereka buat. Nampak? Quran kita sendiri. Ya, Allah buat apa yang kita tanya. Pasal apa orang ni tak payah kerja, dia bagi duit. Orang ni kena kerja, tak dapat duit. Jangan tanya. Itu kerja Allah. Nampak tak? Ya. Mereka yang akan tanya, wahum yus'alun. Mereka akan ditanya. Pasal apa amat tak kerja? Pasal apa kerja tak berjaya? Apa menjaga tak berjaya pasal apa? Tanya dia apa? Jangan tanya Allah. Boleh faham ya? Kita kena ambil macam tu lah. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada Surah 20 yang sebut tadi ni tentang dua jenis rezeki. Dua jenis. Satu rezeki yang kena usaha, satu lagi datang sendiri. Ya. Subhanallah. 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 Ya. Kita tak payah duk gaduh sangatlah. Kecuali kalau kita dah faham dengan ilmu, kita akan nampak lah. Baru kita boleh buat penilaian diri kita sendiri ya. Apakah benar, bagaimanakah konsep tawakal? Orang banyak salah dalam tiga bab. Tiga perkara ni umat Islam kurang faham, tidak jelas. Pertama, istilah ikhlas. Ikhlas ni banyak orang tak faham apa dia ikhlas. Ya. Dia kena ada ilmu lughah sikit. Bahasa Arab ilmu lughah. Kita nak kena kupas dulu perkataan ikhlas tu apa dia. Apa dia punya wazan dia, kita kena ambil dulu. Baru boleh faham. Kedua, orang tak faham tentang tawakal. Tawakal. Nampak tak? Ya. Dua. Yang ketiga, takdir. Tiga tu. Tiga ni umat Islam banyak yang masih tak faham. Ikhlas, dia tak tahu ikhlas tu apa. Nampak tak? Ya. Ang ikhlas kepada Allah, sembahyang kita ikhlas tu. Apa makna ikhlas? Sembahyang ikhlas. Nampak tak? Ya. Dia kena bersih. Ikhlas tu dia masuk dalam perkataan khalas, bersih. Dia kena bersih. Nampak tak ya? Pakaian kita kena bersih. Badan kita kena bersih. Alat kelamin kita kena bersih. Mulut kita nak baca Quran kena bersih. Nampak tak? Ikhlas makna kita sembahyang tu lengkap. Dengan perhiasan pakaian dia sendiri. Mesti indah menghadap Tuhan Malikul Mulk. Nampak? Ikhlas banyak cabang. Bukan lillahi ta'ala. Nampak tak ya? Pakai kain seperat menghadap Allah ya, dengan tak sempurna, itu bukan ikhlas. Nampak tak? Pasal yang tak reti siapa yang menghadap. Ikhlas ni dia coverage, dia kata semua satu package yang masuk dalam kesempurnaan. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Tuhan sebut bab haji, sembahyang, puasa, zakat, haji. Tuhan zakat Tuhan tak kata tentang haji. Tentang haji Tuhan kata wa atimul hajj wal umrata lillah. Ya, sempurnakan ibadah haji semua dengan sempurnanya. Makna kita sempurna yang 4 dulu. Syahadah kena sempurna, sembahyang kena sempurna, zakat kena sempurna, puasa sempurna, baru haji itu sempurna. Nampak tak? Itu artinya ikhlas. Nampak tak? Ya. Baru betul. Kemudian akan nampak sikap. Sikap dia berubah. Sikap itu kita panggil mabrur. Sikap yang berubah itu kepada baik itu kita panggil mabrur. Balik Mekah tak main masjid, sembahyang 5 waktu tak ada. Nampak? Itu dia anak. Tidak. Tapi ilmu mabrur macam mana? Mengaji tak main, kuliah-kuliah tak hadir. Mana boleh panggil mabrur? Dia tak tahu mabrur tu adalah asalnya taubah. Mabrur tu orang yang sudah taubat. Mabrur, nanti tak ada masalah nak cerita nanti lah. Nanti akan datang bab dia kita cerita. Ada dalam kitab kita. Kita akan sebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa anta. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta Rabbi shrah lana sudurana Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.